Ada tak bos tengah nak cari satu Honda HR-V nak new facelift punya, nak kereta harga termurah dekat market Malaysia, nak owner lama ada jaga, nak kereta tiada kemalangan, tak banja. Okey, lagi boleh buat full run Okey, ini hari misteri ada dapat satu tahun 2019 punya. Ini ada the V spec paling full spec new model, new facelift Okey, ini hari cuma nak jual 63,800 saja Ini juga boleh buat full run Kalau buat full run bulanan lebih kurang pun 800 lebih saja mampu milik punya. Okey, kereta condition boleh kata car-king, tip-top condition. Sekarang misteri review ini kita kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner. Ini tahun 2019 new facelift Honda HR-V 1.8 yang V spec paling full spec Kereta ni muka baru cantik-cantik lagi dah. Tiada kemalangan, tak ada banjir, tak ada accident Okey, lampu ini sudah new facelift, lampu dia diamond light nampak ni diamond crystal light boleh kata crystal light. Okey, kereta cat semua cantik lagi, elok, tak ada masalah engine, tak ada gearbox, tak ada masalah, sama dengan tak ada banjir, dengan tak ada accident Okey, lampu belakang semua kira new facelift punya design dia lain daripada old facelift Okey, kereta top condition tak ada masalah. Ini hari juga nak jual harga termurah 63,800 saja Kalau bos tengah nak cari HR-V tak tahu nak cari di mana. Okey, ini paling murah 63,800 full spec paling full spec Kalau full spec keyless power seat sama dengan rear dia pakai touchscreen punya Okey, kereta semua cun cantik lah, sarung pun baru. Ini new facelift punya, tak sarung lebih besar punya, lagi chrome Okey, kereta memang nampak garang warna hitam kan. Okey, boleh buat full run, bulanan dia 800 lebih saja. Tayar bunga 60% tebal, boleh pakai setahun lebih, tak ada masalah. Dalam leather seat lagi, semua original lagi lah. Power seat semua berfungsi, tak ada masalah. Itu touchscreen, itu yang V-spec baru ada Okey, steering sama dengan dashboard pun semua cantik, elok lagi. Tapi pintu semua lawa, bos boleh nampak semua cantik-cantik lawa lagi. Satu owner pakai sampai sekarang tak ada accident, tak ada banjir, tak ada kemalangan. Kereta engine, gearbox, suspension boleh kata tip-top condition. Pintu semua lawa. Kalau HR-V jenis belakang memang luas besar, duduk 3 dewasa tak ada masalah Jalan jauh pun sedap yang ini kereta. Minyak jimat, maintenance senang, mana-mana kedai pun senang maintain, sama dengan spare part pun jangan risau, tak ada masalah. Lain kali nak jual ini model pun simple saja, ramai orang nak punya Okey, ini hari cuma nak jual 63,800, buat turun 800 lebih. Kalau bos mau cepat kontak Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video, tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support, thank you.